What's up guys, kembali lagi bersama saya Aziz Haikal Gaming. Kali ni saya akan lanjutkan lagi Robbery Box chapter kedua, Sun Village. Okay, let's go, kita buka. Dan sebelum start guys, jangan lupa subscribe dan like guys, ya, biar saya semakin semangat buat konten. Oh, ni ada story dia. Oh, dia pergi kat perumahan gitu. Oh, anjing yang suka dia tengok. Oh, anjing rapat bau dia jap kaki. Ada jurnalis. Oh, Bob suka dekat jurnalis ni. Tapi anjing suka kat Bob. Oh, ada saintis. Saintis dia tembak. Tara Daedalus, the Dingle Topper. Oh, Dr. Tevius, nama saintis. Wiggly Tospy, Pemburu misteri, pengungkap rahsia, detektif swasta. Kilter Gazoo, Oh, detektif swasta. Bukan detektif kerajaan. Ya, awal tu bawah. Nampak ke? Aduh, tertangkap. Start guys, sorry guys. Tergesa-gesa, kita kena sabar. Main kena sabar. Okay, let's go lah, tanpa tunggu lama. Okay, let's go. Sabar. Okay, ambil kunci kat belakang tu Oh, kalau duduk kat Mega tak sedap. Nak sedap. Sabar. Belakang. Buat saya nak ni. Saya nak apa ni? Nak ambil item situ. Okay, cepat. Okay, buka pintu. Tutup. Wih, ni penjaga duduk sikit. Bahaya. Oh, kau boleh cepat lupa. Mampus. Aduh guys, start semula. Okay, susah stick dia guys. Okay, let's go. Dah berapa minit? 3 minit guys. Sorry guys, stick dia susah guys. Semalam tengok video kita main. Okay. Kita dapat apa? Batang coklat. Orang bahasa Indonesia cakap permen. Okay, selamat. Dicek pintu kenapa terbuka. Oh, ada pintu rahsia sini. Sabar. Boleh saya stick. Sabar, tunggu jaga lagi. Okay. Let's go. Okay guys, kita dapat lagi guys. Step pertama di chapter kedua sudah selesai guys. Okay, saya rasa saya akan selesaikan 4 step gitu. Aduh, masa makan banyak. Dapat perfect. Okay, let's go. Step kedua. Dan guys, jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share ya. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang sudah komen saya dan support saya. Okay, let's go.
Sabar. Macam mana? Lagi luar. Sabar macam mana? Try. Betul lah. Aduh, macam mana? Papi Marino. Sudah. Restart. Tak boleh. Ini masa bahasa kat situ dia panggil orang sini. Kita kena. Ada sabar kau. Kat itu nyogok. Okay, dia jumpa. Dia jumpa. Orang dia nyogok. Masalah dia pandang sikit gitu macam mana? Kita pakai item atau tidak? Pakai item lah. Dia tahu masalahnya. Aduh, macam mana ni guys? Dia tahu. Aduh, macam mana? Dia tadi mulai lari. Macam mana? Okay, dia pergi sebab pintu tu buka. Baik, macam mana? Aduh. Okay, kita akan menyinak kat belakang. Cepatlah keluar, Bok. Aduh, Bok tak nak keluar. Try pakai donat pula. Aduh. Okay. Habiskan donat. Daripada tak guna donat kan. Udah item tak guna. Okay. Selamat. Okay guys. Daripada tak guna item guys, dah buat lama video, baik kita guna. Supaya habis satu item buat rugi lah. Oh, batuk dah atas dulu. Lepas tu panggil jaga ni. Salah pergerakan. Tak pakai item. Kalau aku tukar tu buat benda guys, punya item. Setting item situ. Ini macam mana? Oh, ada pintu rahsia. Flamingo. Okay, let's go speed run. Okay, 9:47 minit dah guys. 1 bintang guys. Aduh. Oh, ni klasik Sunville.
Cek tu Samvilia saya bagi tajuk dia. Okay, yang ketiga. Spidingle Topper. Bapti Saya akan main mungkin sampai 20 minit lah. Kilter Kazoo. Tiba lalu boleh balik jadi pasti ada. Oh, ni polis ni nak buah dia. Bukan polis kerajaan. Okey, mantap. Lak sendiri tu buka. Aduh, kacau. Kacau. Sorry guys, sorry. Let's go. Kacau dia sedar. Cari tempat nyorok sini. Kacau dah lah. Tak tempat nyorok guys. Tidak ada item apa. Ni kunci segala kunci. Wait. Sedar. Tak boleh lah. Ke bawah. Horror. Okay, sempat. Oh, ada ruangan kat sini. Buka ruangan lepas picok. Sabar. Tolong. Tak boleh. Tahu dah. Sabar. Buka pintu ni. Tunggu dia buka. Okay, let's go. Teka-teki. Macam mana? Oh, tak teka-teki pun ingat ada teka-teki. Okay, let's go. Oh, tak ada menjaga sampai ruangan. Tata letak. Oh, boleh keluar kot tu kan. Okay guys, boleh lagi main satu lagi guys. Ni kira lah guys. Lah ni. Yang keempat. Bapti Marino. Getty Zowza. Snaggeroo. Wiggly Malas Tospy. baca. Malas baca, tak kisah. Sen. Ada. Wait. Boleh nampak. Pelik macam mana dia nampak.
Dah dekat belakang kotak tu. Okay, sabar kita ikut belakang dia. Ada penjaga sini. Oh, boleh terlipat. Buat bunyi, satu lagi. Okay, piagam gunungan. Piagam. Satu item tak jumpa. Apa item tu? Oh, ada ruangan kat situ. Ruangan dia. Oh, ruangan rahsia. Gila, ada ruangan rahsia. Dapat 1 bintang je guys. Aduh, masa cepat sangat habis. Pelik lah masa. Guys, saya akan main satu lagi ya guys. Ada lagi masa. Okay, let's go. Last. Tara Bapti Daddle, Marino. Spitting Gold Topic. Malas. Oh, ni kena cari kat luar. Oh, ada pintu. Ni aku kena cari kat luar. Oh, anjing ni tak tali, bahaya. Selagi duduk sini selamat. Sini anjing, sini. Wait. Okay, sini. Buka pintu sini. Okay, thank you anjing. Let's go. Okay, macam mana ni? Okay, sini anjing. Okay. Okay, dapat 2 Let's read the bintang. cue. Buat item susah pun nak ambil. Kena gigit dengan anjing dulu. Oh, dapat 1 juga. Bukan masa sempat tadi. Okay guys, begitu saja video saya kali ni. Saya main berlaku dapat 1 bintang. Sorry ya guys. Tapi saya akan selesai mission guys. Sebab saya nak speedrun robbery box. Nanti saya akan buat konten video lain pula. Kita tengok berapa chapter ada. Oh, ada lagi. Lepas habis 1 chapter Sun Villa ni, akan ada 3 lagi chapter guys. Dan robbery box 2 akan tamat guys. Dan nanti bila robbery box dah nak tamat, konten terakhir robbery box, saya akan minta korang ni komen dekat bawah. Saya akan main game apa selanjutnya. Sebab saya tak ada idea nak main konten apa selanjutnya guys. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen dan share. Dan komen di bawah apakah robbery box ni nak dilanjutkan atau tidak guys. Okay guys, bye.